Bas sekolah tu akhirnya berhenti betul-betul di tengah tapak perkhemahan hutan. Bukan jenis tempat yang seram terus, tapi sunyinya lain macam. Tak ada bunyi unggas, tak ada daun jatuh, angin pun rasa malas nak bergerak. Tapak kem nampak bersih luar biasa. Macam ada orang jaga. Macam baru disapu, walaupun jelas tak ada sesiapa. Pelajar turun seorang demi seorang dengan muka teruja. Ada yang terus ambil gambar, ada yang jerit panggil kawan. Nama disebut kuat-kuat bergema sikit sebelum senyap balik. Cikgu cuma pandang sekeliling, tak senyum sangat, tak cakap banyak. Dia suruh semua ambil barang perlahan-lahan, jangan berlari, jangan berpecah. Dengar arahan. Jangan suka-suka panggil nama orang, katanya ringkas. Budak-budak anggap itu pesan biasa. Pantang orang lama yang selalu dengar tapi jarang ikut. Tak ada siapa perasan, sejak bas bergerak pergi, tapak perkhemahan tu jadi terlalu sunyi. Macam hutan sedang tunggu sesuatu bermula. Masa semua tengah sibuk pasang khemah, muncul seorang pakcik tua dari arah hutan. Jalan dia perlahan, macam tak nak pijak daun kuat-kuat. Baju lusuh, selipar getah nipis, muka tenang tapi mata dia lama memandang kem. Dia tak tanya nama, tak tanya nak buat apa. Terus bercakap, suara rendah tapi jelas. Malam nanti, jangan panggil nama. Semua pelajar senyap sekejap. Ada yang pandang sesama sendiri, ada yang senyum kecil. Cikgu angguk hormat, tak menyampuk. Seorang pelajar hampir nak tanya kenapa. Tapi pakcik itu angkat tangan sikit. Tak payah tahu sebab kalau dengar suara panggil, jangan sahut. Kalau cari orang hilang, jangan jerit nama. Itu saja. Tak ada cerita seram, tak ada ancaman. Lepas pesan tu, dia pusing balik ke hutan. Budak-budak mula gelak kecil. Pantang orang lama, kata mereka. Tak ada siapa sedar. Pesan yang paling ringkas selalunya. Datang sebab pernah ada yang tak balik. Lepas semua khemah siap separuh, cikgu kumpulkan pelajar dekat tengah tapak. Dia ambil pita merah dan pancang kayu, lepas tu mula tandakan sempadan kem satu-satu. Dalam ni kawasan kita. Luar ni, jangan masuk, katanya. Hutan di luar pita tu nampak biasa dari jauh. Pokok sama, tanah sama. Tapi bila berdiri dekat, warna dia lain sikit. Lebih gelap, macam cahaya siang tak betul-betul sampai. Cikgu pesan lagi, kali ni lebih tegas. Kalau bola jatuh keluar, tinggal. Kalau dengar bunyi dari sana, diam. Kalau rasa ada orang panggil, balik ke khemah. Budak-budak angguk, walaupun ada yang senyum tak percaya. Ada yang kata hutan je pun. Tapi bila angin lalu dekat sempadan, daun dalam kawasan kem bergerak perlahan, daun di luar langsung tak berganjak. Pantang paling jelas hari itu cuma satu. Jangan keluar kawasan. Sebab bukan semua yang keluar, ingat jalan untuk balik. Bila semua dah penat pasang khemah, suasana jadi longgar sikit. Pelajar mula duduk berkelompok, gelak kuat, cerita bukan-bukan. Topik paling senang muncul, hantu. Ada yang buat bunyi seram, ada yang pura-pura kerasukan, semua ketawa sebab siang masih terang. Seorang pelajar berdiri, tangan buat corong ke mulut. Dia panggil nama kawan kuat-kuat sengaja nak bergema. Oi Azri, jangan tinggal aku seorang. Yang lain sambut, tambah nama lain. Macam pertandingan siapa paling kuat. Tiba-tiba, angin yang tadi sepoi-sepoi, terus mati. Daun berhenti bergerak. Hutan jadi senyap macam ditutup suis. Gelak perlahan-lahan mati. Ada yang perasan, ada yang buat tak kisah. Cikgu tegur dari jauh. Sudah, jangan panggil nama macam tu. Pelajar anggap cikgu risau berlebihan. Padahal pantang pertama dah dilanggar. Nama dipanggil bukan untuk dijawab, tapi untuk diperhatikan. Dan hutan jarang lepaskan peluang bila dipanggil. Bila matahari mula turun, warna langit berubah perlahan. Jingga jadi kelabu. Hutan yang tadi nampak biasa, tiba-tiba jadi macam lain sikit. Azan maghrib berkumandang dari radio kecil cikgu. Bunyi dia kedengaran jauh, seolah-olah datang dari dalam pokok. Mula-mula, bunyi cengkerik makin perlahan. Satu-satu hilang. Lepas tu terus senyap, pelajar perasan. Tapi buat tak kisah. Ada yang masih bercakap kuat. Ada yang panggil kawan dari satu khemah ke khemah lain. Oi, cepatlah. Gelap dah ni. Nama disebut lagi, tanpa fikir panjang. Padahal waktu macam ni, suara sepatutnya dijaga. Cikgu suruh semua berkumpul, tapi ada yang ambil masa, berjalan sendiri-sendiri. Pantang senja dilanggar satu persatu. Suara dikuatkan, nama dipanggil, pergerakan dibuat sesuka hati. Bila azan habis, sunyi itu jadi terlalu sempurna. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang seolah-olah sedang mendengar balik. Siapa yang tak tahu bila patut diam? Bila semua dah berkumpul lepas maghrib, barulah cikgu perasan satu benda. Cukup seorang, tak ada. Mula-mula cikgu ingat dia lambat sikit. Mungkin ketandas, mungkin tertinggal barang. Nama dia disebut perlahan. Tak ada jawapan. Pelajar lain mula gelisah.
Ada yang bangun, pandang sekeliling. Ada yang terus jerit kuat-kuat tanpa fikir panjang. "Faiz, kau kat mana?" Nama dipanggil bertalu-talu. Dari satu hujung kem ke hujung lain. Suara makin kuat sebab panik. Cikgu cuba tenangkan keadaan. Tapi bila nama dipanggil, yang dengar bukan semestinya orang yang dicari. Angin beralun sekejap, tapi datang dari arah luar sempadan. Pantang paling besar malam tu terus dilanggar. Mencari orang dengan jeritan nama waktu malam. Bukan semua yang hilang perlu dipanggil. Kadang-kadang, yang menyahut tu bukan orang yang kita cari. Lepas nama dipanggil berkali-kali, semua terus senyap bila satu suara menjawab. "Aku kat sini," bukan jerit, bukan dari jauh. Suara tu rendah dan terlalu dekat. Beberapa pelajar terus pusing badan. Ada yang automatik melangkah ke depan. Sebab otak kita memang diajar. Bila orang jawab, kita cari. Masalahnya, suara tu datang dari arah yang salah. Bukan dari laluan, bukan dari khemah, tapi dari dalam hutan gelap luar sempadan. Cikgu angkat tangan suruh semua berhenti. Jangan bergerak. Jangan sahut. Tapi seorang pelajar dah terlepas suara. "Faiz, kau betul ke tu?" Dan itulah pantang yang paling senyap dilanggar. Menyambung percakapan dengan suara dari gelap. Angin lalu perlahan. Rumput seolah diramas kaki tak nampak. Suara tu tak ulang nama. Tak jawab soalan. Dia cuma bernafas, macam orang berdiri betul-betul di belakang mereka. Beberapa saat lepas suara tu hilang, semua masih berdiri kaku. Tiba-tiba, dari arah bertentangan, pelajar yang dicari muncul. Baju dia bersih, tak tercalar. Muka pun nampak biasa, cuma sedikit keliru. "Kenapa semua pandang aku macam tu?" Dia tanya. Pelajar lain terus serbu, lega bukan main. Ada yang hampir menangis. "Nama kau kita panggil tadi? Kau tak dengar ke?" Dia geleng kepala perlahan. "Aku tak dengar apa-apa. Aku dekat sungai kecil belakang sana." Semua berpandangan sesama sendiri. Sungai itu dekat luar kawasan sempadan. Cikgu terus rasa tak sedap hati. Sebab satu pantang besar dah dilanggar. Percaya jawapan sebelum pastikan sumber. Lebih teruk, beberapa orang mengaku tadi, mereka hampir melangkah ke arah suara tu. Malam tu, semua kembali ke khemah, lengkap. Cukup bilangan. Tapi perasaan tu tak hilang. Kalau yang dicari ada di sini, siapa sebenarnya? Yang jawab, "Aku kat sini" tadi? Lepas kejadian tadi, cikgu cuba kembalikan suasana. Api unggun dinyalakan di tengah kem. Cahaya api buat semua rasa sedikit selamat. Bayang muka jadi jelas. Hutan sekeliling jadi samar. Pelajar duduk rapat-rapat. Ada yang mula cerita balik kejadian tadi sambil gelak paksa. Macam nak yakinkan diri. Semua dah okey. Bila makan malam selesai, tanpa fikir panjang, sisa makanan dicampah terus ke dalam api. Nasi, tulang, pembungkus. Api menyambar cepat. Marak sekejap. Cikgu pandang, tapi terlambat nak tegur. Sebab pantang api malam dah dilanggar. Jangan buang sisa ke dalam api waktu gelap. Api bukan tong sampah. Api ada adab. Bau yang naik lepas tu bukan bau kayu. Bukan bau makanan terbakar. Lebih berat. Macam benda lama yang tak patut disentuh. Beberapa pelajar tutup hidung. Ada yang rasa loya tanpa sebab. Api terus menyala, tapi cahayanya tak lagi rasa hangat. Macam ada sesuatu sedang makan bersama. Tak lama lepas sisa makanan dicampak, api unggun tiba-tiba berubah. Mula-mula nyalaannya naik tinggi sekejap. Bukan sebab kayu ditambah. Bukan sebab angin. Api itu menjilat ke atas, macam ditolak dari bawah. Beberapa pelajar bangun terkejut. Ada yang undur selangkah. Lepas tu, api padam sendiri. Perlahan, satu-satu. Tinggal bara hitam tanpa asap. Semua terdiam. Bau yang tinggal bukan bau kayu terbakar. Bukan bau arang. Lebih masam. Lebih berat. Macam sisa lama yang dibuka balik. Cikgu cepat-cepat suruh semua jauh dari unggun. Tak ada siapa berani tambah kayu. Pantang api malam dah dilanggar 2 kali. Dibuang sisa ke dalamnya dan dibiarkan api menjawab. Api bukan untuk diprovokasi. Bila api menolak, itu tanda ia tak mau lagi disentuh. Malam tu unggun tak dinyalakan semula. Gelap datang cepat. Dan dalam gelap, bau tu masih ada. Seolah-olah api hanya menutup mata, bukan benar-benar pergi. Bila semua dah masuk kemah, ada pelajar perasan sesuatu dekat tanah lembap. Jejak kaki. Basah. Jelas. Bukan satu. Tapak kaki itu mengelilingi kawasan khemah. Pusing satu bulatan penuh. Tapi peliknya, tak ada satu pun yang masuk ke dalam. Macam sesuatu cuma berjalan mengelilingi. Memerhati. Beberapa pelajar terus keluar khemah tanpa kebenaran. Lampu suluh dihala ke tanah, ke pokok, ke gelap. Siapa buat ni? Ada yang bersuara kuat. Cikgu cepat-cepat suruh masuk balik.
Tapi 2 pantang dah dilanggar serentak. Keluar khemah waktu malam dan menyuluh tanpa tujuan. Lampu suluh bergerak laju, bayang pokok jadi panjang dan bengkok. Jejak kaki itu tak bertambah, tak hilang, cuma kekal di situ. Macam sedang menunggu reaksi. Bila semua akhirnya senyap dan masuk balik, angin lalu perlahan. Jejak kaki itu berhenti betul-betul di hadapan pintu khemah cikgu. Tak masuk, tak pergi. Cuma berdiri di situ seolah-olah memastikan. Semua tahu, mereka sedang diperhatikan. Malam tu jadi terlalu sunyi. Bukan sunyi biasa yang kita selalu dengar dalam hutan. Tak ada cengkerik, tak ada katak, tak ada angin sentuh daun. Macam semua benda hidup sepakat berhenti buat bunyi. Dalam khemah, setiap orang boleh dengar nafas sendiri. Ada yang cuba tarik perlahan, takut bunyi kuat sikit pun macam salah. Tapi dalam senyap tu, ada yang tak tahan. Ada pelajar berbisik, sebut nama kawan dekat sebelah. Sekadar nak pastikan ada orang. Nama disebut perlahan, walaupun pesan dah jelas. Malam, jangan panggil nama walau dalam bisik. Ada yang selak zip khemah sikit, intai luar tanpa sebab. Satu lagi pantang dilanggar. Jangan cari gelap waktu gelap sedang memerhati. Bila zip ditutup balik, sunyi jadi lebih berat. Bukan sebab tiada bunyi, tapi sebab terasa macam bunyi-bunyi lain sedang ditahan. Dan dalam senyap tu, ada yang mula sedar. Malam ni bukan tidur yang ditunggu, tapi pagi kalau sempat sampai. Dalam khemah perempuan, semua cuba pejam mata. Tak ada siapa betul-betul tidur. Cuma baring dan tunggu masa berlalu. Tiba-tiba, seorang pelajar perempuan buka mata. Dia dengar sesuatu. Bukan bunyi langkah. Bukan daun. Suara perlahan, rapat. Memanggil namanya sekali. Lepas tu senyap. Dia telan air liur. Cuba yakinkan diri itu cuma perasaan. Tapi suara tu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Nama dia dipanggil dari arah luar kawasan kem. Dari gelap yang cikgu dah larang dekat siang tadi. Pelajar tu bangun duduk. Jantung berdegup laju. Dia bisik pada kawan sebelah, "Kor, aku rasa ada orang panggil aku." Dan disitulah pantang dilanggar. Berkongsi panggilan dengan suara lain. Bila nama disebut semula, suara di luar terus senyap. Macam dah pasti siapa yang mendengar dan siapa yang hampir menyahut. Di luar khemah, gelap masih menunggu. Pelajar perempuan tu bangun perlahan dari khemah. Langkah dia senyap, hati dia penuh yakin yang bukan datang dari diri sendiri. Dia tak sedar bila zip khemah dibuka sedikit. Tak sedar bila kaki dia jejak tanah lembap di luar. Yang dia dengar cuma satu benda. Suara tu panggil lagi, lembut. Macam orang kenal lama. Dia melangkah ke arah gelap, melepasi pita sempadan tanpa fikir. Itulah pantang paling bahaya malam tu. Keluar kawasan bila nama dipanggil. Dari jauh, cikgu yang berjaga ternampak sesuatu. Bayang kecil berdiri di hujung laluan. Tak bergerak, tak menoleh. Bukan bayang yang kabur. Terlalu jelas untuk malam yang gelap. Cikgu terus kejar sambil panggil perlahan, tapi dia jaga suara. Tak sebut nama. Bila cikgu sampai dekat, pelajar tu berhenti sendiri. Macam baru tersedar dari mimpi. Bila ditanya kenapa keluar, dia cuma jawab pelan, "Saya ingat. Ada orang tunggu." Dan gelap di depan tu seolah kecewa kerana hampir berjaya membawa seseorang pergi. Bila pelajar tu dibawa balik ke kawasan khemah, muka dia masih kosong. Macam orang baru bangun tidur panjang. Cikgu tanya perlahan, "Kenapa kamu keluar?" Pelajar tu pandang cikgu, nada dia yakin. "Saya ingat cikgu panggil." Cikgu terus kaku. Sebab dari tadi, dia tak buka mulut langsung. Tak panggil sesiapa. Tak sebut satu nama pun. Pelajar lain mula rasa tak sedap hati. Ada yang cuba ingat balik, adakah cikgu bersuara? Jawapannya sama, tak ada. Pantang yang dilanggar malam tu bukan jerit, bukan lari, tapi percaya suara tanpa melihat wajah. Dalam gelap, suara boleh pakai apa-apa nama. Boleh guna suara siapa saja. Cikgu pegang bahu pelajar tu, baca doa perlahan. Tak kuat, tak menentang. Sebab orang lama selalu pesan, kalau tersalah dengar, jangan lawan, betulkan perlahan. Malam tu, semua faham satu benda. Bila suara guna nama orang yang kita percaya, itu bukan panggilan biasa. Itu ujian sempadan. Malam makin larut. Pelajar semua dah masuk khemah. Lampu dipadam satu-satu. Tinggal cikgu seorang berjaga. Duduk dekat khemah utama, mata menghadap gelap, telinga tak pernah betul-betul rehat. Hutan masih sunyi. Terlalu sunyi untuk waktu malam. Tiba-tiba, satu suara memanggil dari arah luar kawasan. Bukan nama ringkas. Bukan panggilan manja. Nama penuh cikgu. Lengkap. Jelas.
Sebiji macam suara murid yang dia kenal. "Cikgu, tolong saya." Cikgu genggam tangan kuat-kuat. Sebab itulah pantang paling besar. Bila nama penuh dipanggil waktu malam, jangan saut walau satu suku kata. Kalau jawab, bukan murid yang datang. Suara tu datang lagi. Lebih dekat. Nada terdesak. Cikgu pejam mata, baca doa perlahan dalam hati. Tak bergerak, tak bersuara. Angin lalu sekejap, macam nafas dilepaskan. Suara tu berhenti betul-betul di belakang khemah. Tak masuk, tak pergi. Macam menunggu jawapan yang tak pernah diberi. Cikgu tak jawab langsung. Walaupun suara tu betul-betul guna nada murid yang dia kenal. Walaupun panggilan tu buat dada rasa sempit. Dia cuma tunduk, baca doa perlahan-lahan. Tak kuat, tak menentang. Sebab orang lama selalu pesan, bila suara datang dari gelap, jangan dilawan dengan suara. Lawan dengan diam. Suara tu makin hampir. Langkahnya tak berbunyi, tapi cikgu boleh rasa jaraknya. Berhenti betul-betul di belakang khemah. Tak ada sentuhan. Tak ada bunyi zip, cuma kehadiran. Ada masa yang terlalu panjang, di mana cikgu rasa kalau dia bersuara sikit saja, semua boleh berakhir. Tapi cikgu teruskan doa. Tak pandang belakang. Tak angkat kepala. Beberapa saat kemudian, tekanan tu hilang perlahan-lahan. Macam orang berpaling pergi, kecewa sebab panggilan tak disahut. Pantang malam tu akhirnya dipatuhi. Yang dipanggil tak semestinya perlu menjawab. Dan sebab itulah, malam tu tak ada sesiapa yang ditarik keluar dari khemah. Bila pagi menjelma, semua bangun dengan lega. Cahaya matahari masuk celah pokok macam biasa. Burung mula berbunyi balik. Sekilas pandang, tapak perkhemahan tu nampak sama. Khemah masih di tempat asal. Barang tak beralih. Tiada kesan bergaduh atau kecoh. Tapi bila berdiri lama sikit, ada rasa pelik yang susah nak jelaskan. Jarak antara khemah terasa lebih rapat. Macam malam tadi, kawasan ni mengecil. Macam sempadan ditarik perlahan ke dalam. Pelajar mula keluar khemah tanpa tunggu arahan. Ada yang melangkah melepasi pita sempadan, sekadar nak ambil air atau basuh muka. Pantang siang pun dilanggar. Masuk kawasan yang dah ditutup tanpa izin. Cikgu cepat-cepat kumpulkan semua. Suruh kira barang, kira orang. Sebab pagi di tempat macam ni, bukan tanda semuanya selesai. Kadang-kadang, ia cuma masa untuk lihat apa yang berubah tanpa kita sedar. Dan perubahan paling jelas pagi itu, bukan pada tapak kem, tapi pada cara semua orang mula rasa mereka tak lagi seluas semalam. Cikgu suruh semua beratur. Mata masih sembab, muka pucat sebab malam tak tidur betul. 1, 2, 3. Pelajar dikira perlahan, tak nak tersilap. Tak nak ulang kesilapan malam tadi. Bila sampai nombor terakhir, cikgu berhenti sekejap. Cukup. Semua ada. Tak lebih. Tak kurang. Suasana jadi lega sekejap. Ada yang senyum kecil, ada yang tarik nafas panjang. Tapi sunyi itu tak lama. Seorang pelajar angkat tangan. Nada dia polos, bukan nak buat lawak. "Cikgu, siapa tidur di khemah kosong semalam?" Semua terus senyap. Sebab khemah tu memang ada. Didirikan petang tadi. Tapi tak ada siapa ingat. Siapa yang masuk, pantang terakhir pagi itu dilanggar, bertanya tentang ruang yang tak dipanggil. Bila soalan tu keluar, angin pagi tiba-tiba berhenti. Cikgu pandang khemah kosong tu lama. Tak jawab. Sebab ada soalan yang bila ditanya, jawapannya tak pernah patut diketahui. Beberapa malam lepas perkhemahan tu tamat, tapak kem kembali sunyi. Tak ada khemah, tak ada unggun, tak ada pelajar. Tapi orang kampung kata, kalau lalu kawasan tu waktu malam, kadang-kadang masih dengar suara budak. Bukan jerit, bukan menangis, cuma panggil nama perlahan. Ada orang luar yang singgah, tak tahu cerita lama. Dengar suara tu, terus jawab, itulah pantang terakhir yang terus dilanggar. Menyambut panggilan di tempat yang pernah dibuka. Esoknya, orang tu balik dengan muka lain. Tak sakit, tak kerasukan. Cuma selalu termenung. Macam ada bahagian diri dia yang tertinggal di hutan. Pantang bukan larangan kosong. Ia bukan nak menakutkan. Ia sempadan. Sempadan antara suara yang patut dijawab dan suara yang cuma mahu ditemani. Sebab bukan semua yang memanggil, mahu membawa pergi. Ada yang cuma nak pastikan mereka tak bersendirian selama-lamanya.